Kita sebab kita tak pergi belah west. Belah west tu Lombok lah, Mompak lah apa semua. Kat sini kan? Lombok lah. Oh, sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni 17 bulan 3. Kesempatan kami dibawa ke Wollongong di Australia ni. Satu tempat paling tinggi untuk tengok pemandangan. So ni baru sampai. Inilah tempat dia. Pemandangan tengok laut. Oh, nampak ombak kat bawah tu. Cantik pemandangan dah. Allahu Akbar. Lawa. Ni kat mana pun? Ha? Dia dekat Bolt Cliff. BALD. Ada apa ustaz? Kawasan ni studio ni beritahu nama Bolt Cliff. BALD. LD. Nampak kat sini di bawah tu air ada jernih tau. Dia pun tengah apa ni mandi bawah tu. So sekarang ni ada dekat tebing bukit ni. Atas tu pun boleh ada lagi laluan. So kalau dekat sini tepi dengan dia bukit ni, dia nampak lah bawah tu laut. Okay. Dia punya kawasan ni berumput, bukit, laut ujung tu. Alhamdulillah, lawa-lawa kawasan ni. Okay, so kebetulan kita main ni ada orang tengah standby nak naik glide. Dia panggil apa ni? Glider eh? Jambatan kedua, tapi duduk tepi bukit ni. Lepas tu dia punya tanah dia pasak dekat bukit ni. Dia punya kaki kan. Sekarang kita ada dekat Wollongong. So sekarang ni ialah dekat Cold Cliff. So ni adalah pemandangan Cold Cliff. Ni adalah belah kanan ni laut. So tadi kita ada dekat atas bukit ujung tadi tu. Sekarang kita ada dekat bawah ni. Jadi kita nak ambil gambar dekat dengan batu bawah tu. Kalau macam di Malaysia tu ibarat macam belah area pulau lah. Tapi ni dia tepi laut yang boleh lalu tepi bukit-bukit ni. Rumah sini dia tak sama. Tak sama untuk setiap ni. Setiap kawasan? Kalau ustaz kawasan dia punya design semua lain. Sekarang kita ada dekat Wollongong Lighthouse. Tempat kapal-kapal parking boat ujung sana. Sangat cantik.
lighthouse. Ada 2 lighthouse kat sini. Satu untuk kapal-kapal besar, satu lagi belah sana untuk kapal-kapal kecil. So Allah cantiknya tempat dia. Angin kuat sikit sebab ni hujan macam entik-entik lah. Pemandangan dia lawa. Kebetulan ni tak ada orang sebab dah ni hari kerja kan. So, kalau weekend ni ramai ni kan. Ni pemandangan dia di atas ni. Padang dia lawa lah, rumput. Rezeki dapat main sini sebelum lagi nak balik Malaysia lagi 3 hari nak balik. 4 hari. Tengok kan puasa ada lagi kurang 3 hari, 2 hari lagi. Okay. Pemandangan atas ni. So belakang ni lighthouse. Dengan kat bawah. Bawah tu laut. Pantai dia. Bot-bot kapal dayak lah, parking kat situ. Okay. So jom kita jalan lagi depan tu. To Australia's National Serviceman 1951 sampai 1972. Ini dia. Saya jalan lintas ke lighthouse ni. Boleh nampak lagi pemandangan lagi lawa dekat sini ya. Pemandangan cantik dia kat sini. Rumah api tadi saya ada di belakang. Sekarang ni saya nak jalan sebelah depan sana. So dekat laut bawah tu, pantai tepi tu, orang tengah surfing. Oh sini lagi lawa lah tempat dia. Longgong.
saya main dekat sini, selama saya main kat sini boleh katakan pantai-pantai dekat Australia ni memang cantik lah dekat ni. Yang saya tengok dia punya landscape dia, susunan dia memang cantik dekat ni. Dan memang tanya student ni pun dia orang cakap Sydney pantai dia memang cantik. Kita try ambil pemandangan dekat Meriam tu pula. Pemandangan kat Meriam tu pun lawa juga. Tapi kalau dekat sini pun okey kot. Kita nampak lighthouse. Sekejap, kita tengok boleh tak kamera. View sini memang cantik lah. Tak tahu nak cakap. Kataan cantik tu sampai dah tak boleh nak cakap benda lain dah. Sebab betul-betul cantiknya tempat ni. Pemandangan dia, landscape dia, rumah api dia kat sini, dengan batu dia tepi laut ni. Air dia pun jernih, biru. Pantai dia panjang sampai ujung tu. So nak pergi dekat sana belah satu lagi tu macam okey ke kan. Kita try tengok belah sana. Tapi kawasan Syamik Kemak tadi tu kan tuan yang cantik lah. Sebab dia nampak rumah api, depan nampak laut daripada bawah. Memang lawa. Tu boleh nampak dia punya pantai dah. Ini memang batu lah rasanya, tak mandi lah. Okay. So sana rumah api juga, yang ada tempat bot-bot lalu. Ni kita lalu tengok satu lagi kawasan dia belah sana. Air ada jernih yang bawah tu. Kalau nampak daripada sini boleh nampak batu-batu bawah tu. Dekat sini tempat parking boat. Dan dekat atas tu ialah tempat restoran makan makanan laut. Ni kapal layar pun ada. Nampak macam bot tangkap ikan ni. Oh, kalau tengok tepi ni jernih air ni. Memang cantik. Okay, so jom. Habis dah ambil gambar tadi dekat atas. Kat padang atas tu tadi memang lawa ambil gambar. Bawah ni mungkin agak banyak kereta kan. Tadi dekat atas tu dengan rumput memang lawa. So kita nak naik atas dekat kereta. Habis semayang jamak. Sebab student tadi cakap ada masjid ke kawasan ni. Masjid Omar yang lama, kecil je. Nampak ni. So yang ni yang paling baru yang diorang buat. Memang cantik lah dalam dia. Lebih selesa lah. Ada 3 tingkat. Atas perempuan, tengah lelaki, bawah basement parking. Sekarang ni kita tengah berhenti dekat sini, dekat Masjid Omar, dekat Wollongong. Ni masjid baru kat sini. Berhenti buat solat Zuhur dan juga Asar. So kita buat jamak takhir kat sini. Masjid ni masjid baru ni.
Jadi rezeki dapat semayang kat sini. Alhamdulillah selesai. Sekarang pukul 5.45. Nak balik ke Ronwick lebih kurang dalam 1 jam lebih sikit lah. Main ke Wollongong. So main dekat Wollongong ni boleh lah tadi tengok pantai. Lepas tu main dekat apa nama, mall dia sini sikit, Wollongong Center. Macam shopping, barang-barang boleh beli kat sini. Tapi saya tak beli pun, tadi kawan-kawan saya beli kat sini. So selesai semayang, so nak balik. Buka puasa dekat Malaysia Hall. Kalau rajin sekali keluar, kalau tak larat lagi duduk kat hall je lah. So baki Ramadan dekat Sydney, Australia, lebih kurang ada 3 hari lagi sebab nak raya hari Jumaat. So hari ni hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari. So tarawih lagi 2 hari lagi. InsyaAllah malam ni tarawih, besok last. Alhamdulillah. So jumpa lagi di next video.